sampah yang berkeliaran di kawasan sekitar kamu. Sebab cikgu anak hari ni kita belajar dalam keadaan yang kotor. Cikgu nak semua benda dalam keadaan selesa. Boleh? Okey, memandangkan subjek cikgu ni subjek yang terakhir untuk pembelajaran hari ni. Cikgu nampak kamu semua ni dah ngantuk dah kan? Nak balik ke? Okey. Kelas kita ni kejap je, 30 minit je. Jadi cikgu nak kamu semua fokus kejap lah. Bagi masa untuk cikgu mengajar kejap. Boleh? Okey, memandangkan hari dah petang, cikgu nak kamu tengok video terlebih dahulu sebelum kita mulakan kelas. Okey, dah ready semua? Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyian ada animasi Assalamualaikum Boleh tak awak nak main sekali? Boleh je mama. Kalau mama nak, janganlah cakap baik-baik. Awak suka kita cakap baik-baik. Awak suka kita cakap baik-baik. Boleh tak saya nak? Boleh lah. Awak suka kita cakap dengan baik. Allah suka kita cakap dengan baik. Allah suka kita cakap baik-baik. Allah suka kita cakap baik-baik. Boleh tak saya nak? Boleh lah. Allah suka kita cakap dengan baik. Okeylah untuk pencerahan awal untuk topik pengajaran kita pada hari ini. Jadi semua fokus. Fokus. Okey, jadi berdasarkan video tadi, apa yang kamu nampak dan apa yang kamu faham? Apa boleh bagi tahu? Saya guna Afika dari Takji. Okey, Afika cuba bagi tahu apa yang kamu faham tentang video ni. Berdasarkan video ni, apa yang saya faham adalah Dia fokuskan lirik tu apa yang selalu dia ulang. cakap baik-baik. Pandai. Jadi ya betul. Terima kasih bagi tepukan untuk keberanian yang telah disampaikan oleh Afika. Jadi topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan berkaitan dengan okey, pandai. Jadi hari ini kita nak belajar nilai murni. Nilai murni adalah salah satu karya yang kita belajar minggu lepas. Ingat lagi tak? Apa tu? Buat sikit. Okey, jadi hari ini kita nak belajar tentang nilai dalam novel Naratif Ogong Soto. Jadi sebelum tu cikgu nak ingatkan hari ini cikgu ada dua objektif untuk kita semua sama-sama capai. Yang pertama, cikgu nak kamu semua kenal pasti sekurang-kurangnya 4 daripada nilai yang terdapat dalam Naratif Ogong Soto dan kita sama-sama analisis berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam tu. Sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu nilai. Cikgu nak 3 orang daripada kamu baca apa yang telah cikgu tayangkan dekat slide. Okey, Tuan Bila. Baca kuat-kuat Apa itu nilai? Nilai ialah sikap dan tingkah laku politik yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Okey, terima kasih. Lagi? Mana dulu? Dia dululah. Kosong. Hari
baik macam dalam video tadi. Kamu jangan gelak Hamzah, kamu dah datang lambat. Itu. Marah je cikgu. Okey. Kita sambung dengan topik kita iaitu nilai. Jadi nilai ni macam cikgu cakap tadi adalah nilai yang baik-baik, benda yang baik-baik dan benda yang positif. Benda ni kamu perlu terapkan dalam diri kamu sendiri. Kerana dengan adanya nilai, kamu boleh berbakti sama ada dengan diri sendiri, masyarakat dan sebagainya lah. Jadi seterusnya kita akan bergerak ke bagaimanakah contoh-contoh nilai yang perlu kamu tahu. Okey, yang pertama kita ada Nilai. yang kedua Keberanian. dan yang ketiga sabar. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu dulu nilai-nilai yang terdapat dalam novel naratif Bobon Sotun. Okey, yang pertama, baik hati. Baik hati ini merupakan sikap prihatin atau suka membantu orang lain dengan ikhlas. Ada tak benda tu dalam yang kamu terapkan? Contohnya? Ya. Alhamdulillah, betul. Okey, yang kedua, keberanian. Kesanggupan bertindak dan menyatakan kebenaran tanpa rasa takut. Kamu rasa kamu semua ni berani tak? Berani. Berani dari segi? Tadi saya panjat pokok, ambil kuda kat pokok. Okey. Okey, seterusnya adalah nilai sabar. Okey, sabar ni keupayaan mengawal emosi serta tabah menghadapi sabaran dan dugaan. Jadi kamu sebagai pelajar ni perlu sabar menghadapi ujian-ujian yang akan datang lagi. Lama lagi kamu nak exam kan? Jadi salah satu aspek yang perlu kamu terapkan adalah nilai kesabaran. Okey, jadi berdasarkan objektif tadi cikgu cakap kita kena tahu sekurang-kurangnya 4 kan daripada 5. Ni cikgu baru bagi 3 kan? Sebab apa cikgu nak buat satu aktiviti dengan kamu semua. Boleh? Boleh. Sebelum tu kita akan bagikan 2 kumpulan. Kamu nak buat macam-macam macam ni je lah. Memandangkan meja dah ada. Cikgu nak buat satu aktiviti berkaitan dengan kita perlu teroka nilai yang ada. Cikgu nak jatuh. Satu aktiviti berkaitan dengan kita kena teroka dan kena pasti nilai. Jadi dekat sini cikgu akan buat satu aktiviti yang dinamakan teroka nilai. Kamu pernah main tak benda ni? Nah. Apa tu? Silang kata. Bukan silang kata. Oh, bukan design. Cari kata. Ingat dan cari kata. Cikgu nak kamu cari sebanyak yang mungkin kata yang ada dalam bahan yang cikgu bagi ni. Sebelum tu, cikgu nak kamu semua berbincang dalam kumpulan masing-masing dan cari sebanyak mungkin. Nak bulat ke atau pangkah. Cikgu bagi masa 1 minit setengah untuk kamu cari dan berbincang nilai yang ada pada aktiviti yang telah cikgu sediakan. Lepas tu cikgu nak wakil daripada setiap kumpulan untuk dapat membentangkan apa yang kamu jumpa. Dah siap cikgu? Awak ini. Okay, semua dah siap? Dah. Okay, cikgu nak kamu hantar satu wakil untuk ke hadapan dan tunjukkan apa yang kamu jumpa. Okey. Saya pertama baik hati. Kemudian reassurance.
4 juga. Jadi memandangkan semua jumpa 4. Tak, jadi dua-dua kumpulan ni bagi tepukan untuk semua kena berani mengumpulkan idea masing-masing. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada aktiviti yang kedua, iaitu berdasarkan objektif yang kedua tadi, cikgu nak kamu analisis apa yang kamu analisis nilai-nilai yang terdapat dalam novel naratif Robert Soto berdasarkan apa? Perhatikan dan contoh yang ada dalam novel naratif Robert Soto. Okey, untuk aktiviti yang kedua ni, cikgu nak kamu analisis apa nilai yang terdapat dalam novel naratif Robert Soto berdasarkan tayangan tentang peristiwa yang berlaku. Boleh? Boleh. Cikgu bagi beberapa topik pengetahuannya. Kita akan lakukan aktiviti ni sama-sama. Okey, kertas ni cikgu nak seorang pegang satu kertas dan cikgu akan tayangkan peristiwa dan cikgu akan bagi masa 20 saat lah. 20 saat untuk kamu analisis nilai apa yang telah cikgu tayangkan dekat kertas. Okey, cikgu nak kamu teka nilai apa yang terdapat dalam peristiwa 1. Besar-besar. Sebab dalam kiraan 3, 2, 1 sabar. Dalam kiraan 3, 2, 1 cikgu nak kamu angkat sama-sama. Boleh? Kalau boleh tu dia lah besar-besar lah. Okey, boleh. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ini awak tulis apa? Okey, semua nampak tulis baik hati, baik hati, baik hati, baik hati, baik hati. Ada 2 baik hati. Okey, kita tengok sama-sama. Nilai dalam peristiwa 1 adalah nilai. Semua tengok ke depan, semua tengok ke depan. Okey, untuk peristiwa yang kedua, cikgu bagi masa 20 saat sahaja. Pemuda meminta bantuan pelaut Robert Soto mencari ibunya terlebih dahulu kerana dia sayang dan hormat ibunya. Semua dah bersedia? Dah. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Okey, cikgu nak tanya. Aina, kenapa kamu letak nilai kasih sayang? Jadi kita tengok sama-sama jawapan apa yang betul berdasarkan peristiwa tersebut. Bagus. Okey, untuk peristiwa yang ketiga, macam biasa, macam biasa cikgu bagi masa 20 saat. Jadi sekarang tengok betul-betul nilai apa yang sesuai berdasarkan peristiwa tersebut. Siap. Dah siap.
berani, keberanian, 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 berani atau keberanian, keberanian, keberanian dan keberanian. Okey, cikgu nampak ada dua orang yang tulis berani. Sasabila dengan Ramiza. Kamu tulis berani. Sebab dia berani dia ambil risiko dengan menyusup ke dalam kapal. Tidak bisa diketahui. Terima kasih. Sebenarnya cikgu nak tegur sikit berkaitan dengan memang betul ada nilai berani, tapi kalau dalam peperiksaan elakkan tulis berani kerana mungkin kita akan tertukar dengan perwatakan satu lagi. Faham? Jadi kalau untuk nilai ni kita kena tambah timbuhan sedikit. Jadi berani tukar kepada pandai semua. Jadi jom kita tengok apa yang jawapan yang betul berdasarkan peristiwa ni. Dalam iraan 3, 2, 1. Okey, itu sahaja aktiviti untuk kita analisis sama-sama peristiwa berdasarkan novel naratif August 1 dan kita analisis nilai apa yang terdapat dalam novel tersebut. Jadi kamu semua dah tahu kan nak analisis macam mana berdasarkan contoh peristiwa? Cikgu nak tanya sekali lagi, apa yang kamu dapat tentang aktiviti yang cikgu telah lakukan ni? Boleh ingat lagi tak nilai apa yang kamu telah analisis tadi? Orang yang tahu 3 nilai yang kita analisis tadi? Okay, well. Yang pertama nilai baik hati, yang kedua nilai keberanian dan yang kedua kasih sayang dan ketiga keberanian. Okay, terima kasih Wewen bagi tepukan untuk Wewen. Jadi ini merupakan cara yang mudahlah untuk kita kenal pasti nilai tersebut dan analisis dengan betul. Okay, seterusnya cikgu akan uji kamu dengan beberapa soalan latihan pengukuhan untuk kita sama-sama menjawab tentang soalan tentang nilai yang terdapat dalam novel naratif August 1. Jadi ini merupakan soalan SPM yang berformatkan SPM. Jadi apa yang kita perlu ada macam kita belajar minggu lepas dan soalan-soalan yang lain. Kalau soalan bincangkan, ada berapa perkara yang kita perlu masukkan? 4. Okey, yang pertama yang kedua yang ketiga dan yang terakhir adalah okey, jadi cikgu nak kamu salin soalan ini dan cuba berbincang dengan grup masing-masing jawapan yang kamu tulis. 3 minit cukup. Okey. Jawapan tu berdasarkan perkara-perkara. Jadi cikgu nak 2 dari grup
Okey, jadi semua dah faham kan cara nak jawab soalan yang berbentuk bincangkan. Kalau bincangkan kena ada berapa perkara? 4. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Dan yang terakhir? Okey, cikgu rasa kamu semua dah mahir menjawab soalan yang berbentuk bincangkan ni. Jadi untuk kelas nanti kita akan bincangkan tentang soalan lain. Boleh? Sebelum kelas kita berakhir, cikgu nak buat sedikit refleksi lah. Jadi dalam grup WhatsApp ni cikgu dah hantar pautan. Jadi kamu boleh tekan pautan tu dan tulis apa yang kamu faham dan apa yang kamu rasa dalam pengajaran kita ini. Jadi bagi masa kita dah tak lama dah ni, 5 minit ke 4 minit. Kita tulis apa yang kamu faham, apa yang kamu rasa dan apa yang kamu faham. Boleh tulis lah nilai yang kamu ingat yang kita belajar tadi. Cepat-cepat semua kita dah tak lama dan kamu semua nak balik pula. Kita ada 3 orang yang bagi refleksi ke depan. Dah semua. Kita guna si comel. Siapa si comel? Oh, cikgu dah. Okey. Si comel. Si comel cuba baca apa refleksi yang kamu tulis tu. Refleksi pengajaran pembelajaran pada hari